Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak berkongsi cara saya buat pulut udang ataupun pulut panggang. Di sebelah utara terkenal dengan pulut udang. Okey, ini bahan untuk kita buat inti ya, inti pulut udang ataupun pulut panggang. Kalau belah utara dia kata pulut udang. Okey, ini bahan untuk kita kisar. Kita ada serai, bawang merah, cili kering, bawang putih. Okay, ni jintan halus dan jintan kasar. Maksudnya jintan putih dan jintan manis. Ni kita ada udang kering. Ni serbuk kunyit. Tu masukkan sedikit air. Ni semua ni kita kisar sampai dia halus. Okey, macam inilah hasilnya. Dah halus. Sekarang jom kita ke dapur pula. Okey, kita masukkan minyak. Tak perlu banyak, sikit cukup. Okey, bila minyak kita dah panas, ni dia, kita masukkan bahan-bahan yang telah kita kisar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tumis bahan-bahan yang telah kita kisar ni. Kita tumis dia sehingga dia pecah minyak. Okey, macam ni lah dia dah pecah minyak. Bahan-bahan yang kita tumis ni, nampak. Sekarang kita masukkan gula, garam dan kelapa. Kelapa ni separuh ya. Masukkan sedikit air. Okey, inti kita dah cukup masak ya. Nampak ni. Dia dah kering macam ni. Dah siap. Okey ya, di sini kita ada beras pulut sebanyak 2 cawan. Ni. Saya rendam selama 1 jam. Dan kita teruskan bagi dia kering macam ni. Kita akan kukus sehingga dia separuh masak. Lebih kurang dalam 20 minit macam itulah. Okey, pulut kita ni dah masak ya. Kita masukkan ke dalam besen. Okey, kita ada santan sebanyak 1 cawan dan kita masukkan garam. Kita masukkan santan ke dalam pulut kita ni. Macam kita buat pulut kuning ataupun pulut lemak. Kita kacau sehingga dia meresap dan santan ni kering. Santan ni santan yang daripada separuh ya, dari sebiji tu kita ambil separuh, kita perah, dapatkan 1 cawan santan. Okey, macam ni. Kita kukus semula. Sekarang kita kukus sehingga dia masak. Pulut kita dah pun masak. Sekarang jom kita balut. Ni dia, kita sediakan daun pisang secukupnya. Ni inti yang telah kita masak tadi. Ambil banyak ini. Yang banyak-banyak kan jenuh pula kita. Okey. Kemas-kemas dia. Okey, kita sematkan lidi di sini. Okey, yang lebih ni kita potong. Macam ni. Dah pun siap kita balutkan pulut kita ni ya. Macam ni. Siap balut. Sekarang, jom kita bakar di luar rumah. Sekarang kita ada di luar ya. Nampak ni. Berlatar belakangkan pokok pisang. Bara pun dah cukup. Bolehlah kita panggang ataupun bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Naik aroma daun pisang. Kita panggang jangan sampai hangus 100% ya. Nanti pulut kita garing sangat pun tak sedap ya. Kita angkat. Okey, dah pun siap ya. Kita buka, kita tengok dalamnya macam mana ya.
Cantik elok ya, berkilat. Ha. Okey, jom kita makan. Tu dia inti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Selamat mencuba.